hose air macam ni boleh pakai, tapi bila nak simpan memang leceh guys. So kalau ada bajet lebih kan, korang pakai jenis macam ni guys. Yang ni hose dia memang panjang, tapi walaupun panjang, bila nak simpan memang senang. Lepas je hose ni automatik dia akan gulung sendiri. So guys, ni lah dia retractable hose daripada Modofo. Okay guys, jom aku tunjuk dekat korang apa yang korang akan dapat dalam kotak. Lepas tu macam mana nak pasang retractable hose ni dekat dinding. Okay, first kali korang akan dapat dua nozzle tau. Satu jenis macam ni, satu lagi jenis macam ni. Lepas tu ada instruction manual dengan tapak untuk skru dekat dinding. Okay, mula-mula kita tanda dulu guys dekat mana yang kita perlu drill. Lepas tu kita pilih saiz mata drill yang betul tau. Pastikan sama dengan wall plug. Okay, lepas tu dah boleh start drill. Lepas tu korang masukkan wall plug and then dah boleh skru dah guys. Last kali korang perasan tak ada satu besi dekat retractable hose ni? So besi ni korang masukkan je dekat sini. Dah siap, korang dah boleh sambung kepala pipe dengan hose yang dia bagi dekat bahagian bawah ni guys. Okay, dekat sini kan, selagi korang tak pasang nozzle ni, dia tak akan keluar air tau. So korang kena pasang nozzle dulu, automatik air akan keluar. Okay, nozzle yang dia bagi ni pun menarik tau, sebab korang boleh adjust nozzle dia ni ikut kesesuaian. Korang nak siram pokok ke ataupun nak basuh kereta, semua dah ada dekat sini mode dia. So guys, retractable hose daripada Modofo ni memang memudahkan kerja kita tau. Lagi-lagi kalau korang yang mementingkan kekemasan dekat bahagian pipe ni lah, hose air yang lama ni kita simpan je lah guys. Alright guys, so kalau korang berminat macam biasa guys, aku dah letak beg kuning, korang boleh pergi je dekat situ.